Cara urus gaji 2,500. Orang yang gaji 2,500 ni tapi hujung bulan tetap kosong. Duit entah ke mana, save tengok sampai habis. Gunakan formula mudah 50, 30, 20. 50% untuk keperluan wajib, rumah, makan, bil, transport. Lebih kurang sekitar 1,250. 30% untuk kehendak. Apa dia? Shopping, lepak, hiburan. Dalam RM750. 20% untuk simpanan. 500 sebulan lebih kurang. Dari 500 inilah buat pembahagian bijak. 200 setengah simpan dalam akaun Gap Public Gold seperti ini. Dengan harga emas hari ini RM583 segram, dapat lebih kurang 0.43 gram sebulan. Setahun jadi 5.1 gram. 5 tahun dah ada 25 gram emas. Sekarang tengok potensi untungnya. Tahun 2020, 25 gram bernilai sekitar 5,500. Hari ini nilainya hampir 14,500. Kenaikan lebih 160% dalam 5 tahun. Jadi nampak tak? Kalau anda konsisten simpan every month, setiap tahun nilai simpanan makin bertambah, makin besar tanpa perlu buat apa-apa. Harga emas memang terbukti naik lebih 10% setahun selama 10 tahun ke belakang. Dan tahun ini saja dah naik lebih 40%. Nak tak saya bantu anda mulakan tabungan emas serendah RM100 saja melalui akaun Gap Public Gold. Untuk bermula, rujuk pin video saya tentang 4 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing cara simpan emas yang terbaik untuk anda. Jom kumpul emas 1 kg.